diri anda berada di tengah-tengah hiruk pikuk bandar, dikelilingi bangunan tinggi dan jalan raya yang sibuk. Tetapi, tiba-tiba anda melangkah masuk ke sebuah taman dikelilingi kehijauan, bunyi air yang menenangkan dan udara segar menghembus lembut. Selamat datang ke Taman Tasik Titiwangsa, antara taman awam terawal di Kuala Lumpur. Bermula daripada kawasan Lombong dan kawasan lapang berkeluasan 46.13 hektar persegi, kawasan ini kemudiannya dibangunkan sebagai tempat rekreasi yang menjadi oasis hijau di kawasan bandar. Taman Tasik Titiwangsa dibuka secara rasmi pada 1 Februari 1980 yang sebelumnya dinamakan Taman Jalan Kuantan. Seterusnya, pada tahun 2019, dinaik taraf sepenuhnya melibatkan kerja-kerja menambah lanskap, membentuk tasik buatan, pembinaan kemudahan riadah seperti laluan jogging, taman permainan dan ruang berkelah. Kini, Taman Tasik Titiwangsa terbentang sebagai taman warisan dan ruang rekreasi utama di Kuala Lumpur. Elemen hardscape di Taman Tasik Titiwangsa seperti laluan pejalan kaki, trek jogging, wakaf dan tempat duduk memainkan peranan penting dalam membentuk struktur dan sirkulasi taman. Setiap elemen ini bukan sahaja menjadikan taman lebih menarik, tetapi juga berfungsi memandu pergerakan pengunjung, memberikan tempat istirahat yang selesa dan mencipta ruang interaksi yang mesra pengguna. Reka bentuk softscape di Taman Tasik Titiwangsa menekankan keharmonian visual, fungsi ekologi serta pemeliharaan spesies tempatan dan warisan lanskap bandar. Pokok hujan-hujan, tembusu, kelat paya dan banyak lagi spesies termasuk pokok hiasan dan palma menawarkan keindahan serta teduhan yang nyaman yang menyokong biodiversiti bandar. Pokok-pokok matang berkanopi besar menyediakan teduhan, manakala pokok renek dan pagaran disusun rapi untuk mengatur ruang, mencipta suasana tropika yang menenangkan di tengah kota. Di Taman Tasik Titiwangsa, elemen air utama termasuk tasik yang menenangkan, air terjun kecil dan kolam refleksi yang mencipta suasana damai. Tasik ini juga menjadi habitat bagi tumbuhan akuatik seperti teratai dan buluh air, serta hidupan akuatik yang menyokong biodiversiti. Terdapat elemen air buatan seperti kolam mainan untuk kanak-kanak yang menawarkan ruang interaktif. Semua elemen air ini tidak hanya memperindah lanskap, tetapi juga menyokong ekosistem dan menjadi tumpuan utama pengunjung. Taman dan lanskap membantu mengurangkan pencemaran udara, menyejukkan bandar dan menawarkan ruang rekreasi yang memberi manfaat kepada kesihatan dan kehidupan manusia serta mewujudkan sense of place. Taman ini juga menjadi habitat mikro untuk serangga dan burung, menjadikan bandar lebih mesra ekologi. Mempelajari lanskap bukan hanya mempelajari reka bentuk, tetapi juga memahami kepentingan kepada alam dan ekosistem. Setiap kerjaya lanskap seperti arkitek lanskap, perika lanskap, pengurus juga pekerja penyelenggaraan taman memainkan peranan dalam mengekalkan lanskap yang menarik. Dari kawasan riadah, tempat permainan kanak-kanak hingga ruang rehat yang mesra alam, Taman Tasik Titiwangsa menyatukan komuniti dan menyediakan ruang untuk pelbagai aktiviti, memastikan setiap pengunjung dapat menikmati keindahan alam dan kemudahan yang disediakan. Taman Tasik Titiwangsa bukan sekadar ruang hijau, tetapi sebuah oasis yang menghubungkan alam dan komuniti di tengah kesibukan bandar. Dengan reka bentuk yang lestari, taman ini mencipta ruang harmoni antara keperluan rekreasi manusia dan pemeliharaan ekosistem semula jadi, menjadikannya contoh inspirasi untuk masa depan bandar yang lebih hijau dan mesra.